Si gadis ayu bergerak ratu, umurnya muda masih belasan. Bahasa Melayu, bahasa penyatu, tercapai asyad satu wawasan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Barani. Saya Divyashni Manogaran, pengacara anda dari TVPSS SMKTM PD. Pada tahun ini, March hingga April, sekolah mengadakan program Semara Bahasa 2025 yang melibatkan semua warga SMKTM. Semoga program ini dapat menyuarakan bahasa kebangsaan dan menyatupadukan masyarakat berbilang bangsa khususnya di SMKTM. Ayo kita saksikan bikisan program Semara Bahasa SMKTM 2025 ini. Hai Cikgu Ni, saya Divyashni Manogaran dari TVPSS. Saya nak tanya satu soalan. Nyatakan objektif Semara Bahasa Melayu 2025. Okey, terima kasih kepada TVS ini. Objektif utama pelaksanaan program Semarak Bahasa pada tahun ini adalah untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid, dalam kalangan guru dan juga warga sekolah di sekolah ini. Okey, selain itu juga melalui program ini kita berharap murid-murid dapat lulus dalam subjek bahasa Melayu ini dengan cemerlang dan juga subjek-subjek yang lain. Okey, penguasaan bahasa Melayu ini juga merupakan satu perkara yang penting kerana murid dapat menguasai bahasa Melayu secara tak langsung, mereka dapat menguasai beberapa subjek yang lain. Saya berharap melalui program ini penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid di sekolah ini semakin meningkat. Saya Divyashni Manogaran. Saya nak tanya satu soalan. Mengapakah kita perlu berbahasa Melayu? Bahasa Melayu pentinglah sebab bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan kita. Bahasa Melayu? Sebab bukan bahasa kebangsaan dan untuk memupuk perpaduan lah antara kita sama-sama kaum India, Cina, Melayu. Sebab bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan kita. Hai Jack, saya Divyashni Manogaran. Saya nak tanya satu soalan. Mengapakah kita perlu berbahasa Melayu? Bahasa Melayu itu penting sebab boleh memudahkan urusan harian kita. Sebab bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan kita. Melayu adalah bahasa utama di Malaysia yang dipakai oleh semua rakyat Malaysia. Kita perlu berbahasa Melayu untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain dan kaum-kaum lain. Selamat pagi Tuan Pengetua. Saya Divyashni Manogaran dari TVPSS. Saya nak tanya satu soalan. Apakah kepentingan bahasa Melayu kepada kita? Dengan negara-negara lain, kerana kita adalah terdiri daripada pelbagai bangsa. Ada bangsa Melayu, bangsa Cina, India, Kadazan, Murud, Iban dan sebagainya. Okay. Jadi begitu juga dengan di SMK Tanah Merah. Tanah Merah juga merupakan sekolah yang saya rasa sekolah yang juga sangat unik kerana murid-muridnya terdiri daripada 3 bangsa yang sangat besar, iaitu di sini ada murid-murid Cina, ada murid Melayu dan murid India. Jadi dalam Penyata Razak sendiri telah menjelaskan bahawa Melayu digunakan sebagai ejen ataupun alat untuk perpaduan. Jadi bila bahasa Melayu digunakan sebagai alat perpaduan, maka sudah tentu hubungan antara masyarakat ataupun hubungan antara murid di SMK Tanah Merah khususnya antara pelajar Cina, pelajar India, pelajar Melayu dapat dirapatkan dan hubungan mereka akan menjadi lebih akrab seperti kawan dan akhir sekali mereka mempunyai rasa sayang akan negara kita dan melahirkan rakyat Malaysia yang bersatu. Bahasa Melayu boleh digunakan sebagai bahasa komunikasi antara rakyat di Malaysia. Kalau kita melihat di SMK Tanah Merah,
yang muridnya terdiri daripada murid-murid Cina, murid India, murid Melayu. Jadi sudah tentu bahasa Melayu memainkan peranan yang sangat besar ataupun alat bagi mereka untuk berkomunikasi, berhubung antara satu sama lain. Saya melihat bahasa Melayu adalah merupakan bahasa yang digunakan dalam pembelajaran dalam bilik kelas. Jadi murid-murid di SMK Tanah Merah seharusnya menguasai bahasa Melayu bagi memastikan mereka dapat memahami apa yang diajar oleh guru, kerana dengan menguasai bahasa Melayu mereka dapat menjawab soalan-soalan khususnya dalam bahasa Melayu dengan baik dan mereka akhirnya akan cemerlang dalam bidang akademik. Hi Fatini, I'm Divyashni Manogaran. I want to ask some questions. Why you like English? This is because that is interesting. The second question is, when you use English? I use English when I communicate with my friends. I like English because it's easy to talk and easy to I use learn. English when I talk to the other races people. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa.